Dan ketiganya, untuk membetulkan jika ada salah faham bagi pengamal tasawuf. Sebab ada yang orang suka ikut tanpa ilmu, tanpa ada disiplin dan adab dalam bertasawuf. Mungkin seorang yang mula-mula bertasawuf tu dia kata, tasbihnya isteri basuh baju, basuh jubah, pindahkan tasbih, ambil tasbih keluarkan, jadi tukar jubah baru. Nah, jubah lama basuh. Suami dah ambil jubah tu pergi semayang, tasbih mana lah? Telefon sini, mana tasbih saya? Awak ni, tasbih saya mesti ada dalam koci, kenapa keluarkan? Tasawuf ke tu? Itulah disangka kalau tasawuf tu pegang tasbih terus. Dalam kelas belajar pegang apa? Jangan pegang tasbih. Kenapa pegang tasbih? Untuk apa pegang tasbih? Itu tipu daya syaitan tu. Pegang pena, catat. Ilmu belajar, akal kena fokus, hati kena tenang, tulis, catat. Itu betul. Nanti ditipu syaitan tu. Kenapa pegang tasbih? Nak pegang tasbih di rumah lepas isyak sampai ke subuh, jangan tidur. Ni remote handphone terus. Dalam kuliah pegang tasbih, kan tipu tu namanya. Kan tipu. Sibuklah depan guru dia, jangan cuba-cuba tunjuk lebih daripada guru. Adabnya begitu. Kalau guru tu tak pakai serban, kita jangan membesarkan serban. Ini adab. Kenapa depan guru? Duduk depan guru, tunggu isyaratnya, tunggu kata-kata hikmahnya, tunggu luahan ilmunya. Itu yang dipetik, itu yang ditulis, disalin, dipahami dan diamalkan. Ini saya pernah sekali saya mengajar seorang hamba Allah ni, dia ada rehal, lepas tu letak beg dia sikit lah. Lepas tu di belakang beg ni tu dia pegang azkar. Tengok muka saya, begitu ke adabnya? Tak kena lah. Simpan dulu azkar tu, wirid tu simpan dulu, tasbih simpan dalam koci. Fokus belajar tu. Tasawuf itu tidak mempamerkan zohir jubahnya, serbannya, dahinya, janggutnya, tongkatnya. Tasbih tak simpan dalam kocik, simpan kat tengkuk terus tu. Untuk apa tu semua tu? Tasawuf itu adalah perkataan yang dipopularkan pada zaman tabi'in. Sebab itu ada orang menolak tasawuf. Dia kata zaman Nabi tak ada tasawuf, zaman Nabi ada akhlak. Ya, kalau secara peribadinya saya pun setuju kata begitu pada sudut kalimah, istilah. Sebab zaman Nabi itu Nabi ada sebut dalam sebuah hadis, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sungguhnya aku ini diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Memang perkataan akhlak tu zaman Nabi ada sebut, tapi tasawuf tidak ada. Baik, kalau kita buka kitab tasawuf, cerita tentang apa dalam dia? Akhlak. Justru itu tak perlulah tolak tasawuf, dikarenakan berbeza istilah sahaja. Baik.